Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Wong Jo Official. Bagi yang baru saja menonton channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan like untuk membuatkan saya lebih bersemangat share konten-konten pasal pertanian. Dekat depan saya ni ada satu jambul nenas, iaitu jambul nenas MD2. Jadi ramai orang tanya saya kan, kalau tanam daripada jambul ni boleh berbuah ke nenas? Sebab ada yang tanam nenas bertahun-tahun daripada jambul tak pernah berbuah. Ada sampai 3 tahun baru berbuah. Itu pun cenonet je buah dia. Okey, jom kita bahas pasal tanaman nenas. Baik, ini adalah tanaman nenas. Yang ini adalah nenas Yankee, tapi dia dah berbuah lah. Dan nenas ni sebenarnya kalau ikutkan dia tak berapa sihat juga. Salah satu puncanya adalah saya tanam di dalam pasu. Jadi bila tanam dalam pasu ni, dia perlukan nutrisi yang lebih lah. Sebab tanah tu kat dalam pasu tu je, jadi akar tu tak boleh nak masuk lebih dalam untuk cari nutrisi yang lebih. Jadi ini kekurangan baja lah. Jadi nenas ni dah mula berbuah setelah umur dia hampir setahun. Saya rasa dalam 9 bulan. Dan ada pula katak lepak kat situ. Jadi kenapa nenas ni dia ambil masa yang lama untuk berbuah, dan mana yang lebih sesuai? Tanam nenas melalui sulo ataupun jambul. Apa itu sulo nenas? Jom kita tengok sulo nenas pula. Ini adalah nenas Yankee yang lebih subur, tetapi yang telah dituai lah buah dia. Kenapa dia lebih subur dan lebih pekat dia punya hijau? Cuba tengok tu, dia tidak berada dalam pasu. Jadi walaupun tidak berapa dibaja, akar boleh mencari nutrisi yang lebih banyak untuk kemandirian hidup dia sendiri, walaupun tak berapa berbaja. Sebab nenas ni salah satu daripada keluarga kaktus lah kalau ikutkan. Jadi ini kalau kita tengok, bila kita dah tuai hasil, dia akan mula mengeluarkan sulo daripada tepi. Ini sulo Ini sulo, ni ada satu sulo. Kemudian di sebelah belakang tu pun ada jika nampak lah, tapi saya tak boleh nak masuk sebab dia agak berduri. Ini sulo ni yang kita boleh cabut. Ini yang dipanggil sebagai sulo nenas. Kebiasaannya apabila buah nenas itu telah dipetik ataupun dituai hasilnya, para petani akan tabur lagi baja yuria. Dia akan tabur lagi baja yuria dekat pokok nenas walaupun dah tak ada buah, untuk mengeluarkan sulo. Dan sulo itu boleh dijual ataupun ditanam ke tapak yang baru. Itu yang dinamakan sebagai sulo nenas. Jadi kenapa orang menanam guna sulo lebih bagus daripada tanam guna jambul? Jom tengok. Berbalik kepada jambul nenas MD2 tadi, jambul nenas ini berada di atas buah nenas. Bawah ni nenas, atas ni jambul. Jadi sebenarnya tak ada masalah kalau kita nak tanam guna jambul. Tetapi faktanya, tanam guna jambul akan mengambil masa yang lebih lama. Sebab dia tak ada akar. Dia bermula daripada bawah. Dia bermula daripada bawah. Maknanya untuk mengeluarkan akar ataupun untuk mempercepatkan proses tanaman daripada jambul, yang pertama kita kena kupas dekat bawah ni dulu. Ni kena kupas ya. Ramai orang dia terus tanam terus. Bukan tak boleh, boleh. Tapi apa salahnya kalau kita bantu dia? Kita kupas, ni kita bantulah. Sebab akar tu akan keluar daripada tepi-tepi sini. Tepi-tepi sini dia akan keluar yang baru. Jangan risau. Untuk kupas ni boleh. Boleh kupas dia. Okey. Selepas dikupas dan dibuang kulit-kulit tepi ni, yang ni rendam dulu dalam air. Rendam dalam air itu diletakkanlah penggalak akar ataupun bawang merah pun boleh sebagai penggalak akar secara semula jadi. Bila dah mula keluar akar, barulah kita akan tanam dalam tanah. Jadi dengan cara itu dia akan lebih cepat berbuah, tetapi masih mengambil masa yang lama berbanding dengan sulo. Saya tiada benih sulo yang dicabut untuk menunjukkan contoh. Tetapi benih sulo, apabila kita cabut daripada pokoknya, dia sudah sedia ada berakar. Jadi kerana itulah benih sulo tu dia lebih cepat berbuah daripada yang benih daripada jambul. Apa-apa nenas pun sama saja konsepnya, begitulah konsep dia. Tetapi satu benda yang semua orang kena tahu, apabila tanam nenas ni, dia bukan tanam saja membaja lepas tu dia terus berbuah. Dia perlu diletakkan hormon nenas. Hormon nenas ni biasanya dia ada datang bermacam-macam bentuk, antaranya adalah cecair ataupun pil. Yang lebih sesuai adalah cecair lah, iaitu PGR, hormon nenas. Dan hormon nenas ni kita akan sembuh pada pucuk pokok nenas pada usia dia lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan. Dia bergantung pada kita lah. Jika kita sembuh lambat, nenas tu akan lebih besar lah sebenarnya. Dan kalau kita sembuh awal, dia akan berbuah awal dan nenas tu lebih kecil.
Dan sebab itulah dalam satu ladang nanas, buah itu akan tumbuh sekata dan saiznya pun hampir-hampir sekata, juga berat dia hampir sekata. Sebab kita akan menyembuh hormon pada waktu yang sama pada semua pokok. Jadi apabila sembuh hormon pada waktu yang sama, selepas sebulan kebiasaannya dia akan mula mengeluarkan mahkota nanas dan seterusnya menjadi buah. Jadi kerana itulah bila tanaman nanas ni bukan semata-mata tanam, baja dan tunggu berbuah. Tidak. Boleh nak tanam tunggu berbuah boleh, tetapi kita tak tahu bila dia akan berbuah. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, dan malahan ada yang 3 tahun baru berbuah. Jadi untuk biar dia cepat berbuah, kena beli hormon nanas, iaitu PGR. PGR tu rupa dia macam ni. Ni yang saya kepilkan kat video ni. Yang ini boleh beli, murah je, tak mahal pun, lebih kurang dalam RM10 je. Ambil yang ni, sembur dekat pucuk pokok nanas anda yang dah setahun 2 tahun tak berbuah. InsyaAllah tunggu seminggu 2 minggu dia keluar mahkota. Tu, korang suka dengan perkongsian kali ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share supaya lagi semangat saya nak share pasal konten-konten pertanian. Kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.